yang ada bipolar, ada lagi satu penyakit nama dia skizofrenia. Skizofrenia ni kita nak ambil sikit je. Skizofrenia ni kebanyakan ada orang yang ada adalah mereka yang mungkin ambil drugs. So dia ada hallucination. So bila dia ambil drugs tu terlalu lebih, membuatkan masa dia tak ambil drugs pun dia ada hallucination. Sebab chemical dalam otak dia dah tak balance. Kalau dia rasa real ataupun tak, mesti dia akan rasa real. Tapi orang ni cakap kau halusinasi. Tapi di sisi dia cakap benda tu real. Jadi orang bipolar dia ada sikit benda tu. Dia ada little bit of hallucination. Jadi bila orang bipolar ni dia dah rasa, contoh macam saya mimpi, so saya rasa benda tu betul. So betul saya tu yang membuatkan saya nak bagi tahu kawan saya, kau kena prepare ni. Tapi saya masa tu taklah teruk sangat yang saya cakap benda-benda yang terlalu jauh, tak saya nak cakap kau kena prepare je. Tapi apa yang saya mimpi saya tak cerita. Tapi masa tu nampak macam saya punya worry tu macam takut sangat. Faham. Sampai kan saya tak ambil exam untuk final exam semester ketiga lah dalam farmasi tu. Dan keadaan saya yang teruk tu buatkan saya fikirkan benda tu sampai seminggu tak nak mandi dan sebagainya. So akhirnya saya balik dalam keadaan macam tu lah ke Malaysia. Dan balik baru saya jumpa dengan doktor psikiatri. Dan doktor psikiatri diagnose saya ada 3 perkara lah masa tu, bipolar disorder type 1. Doktor psikiatri juga diagnose ada skizofrenia. Dan doktor psikiatri juga diagnose ada obsessive compulsive disorder.